Rakyat punyalah ramai, tapi kenapa sahamnya jatuh teruk? Pasaran saham Indonesia mencatatkan penurunan ketara sejak kebelakangan ini, sekaligus menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pelabur domestik maupun antarabangsa. Kejatuhan ini bukan berpunca daripada satu faktor sahaja, sebaliknya ia adalah hasil gabungan tekanan global dan cabaran ekonomi dalaman. Keadaan ini menyebabkan sentimen pasaran menjadi lebih berhati-hati. Pelabur kini cenderung untuk mengurangkan pendedahan terhadap aset berisiko sambil menilai semula prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka masa sederhana dan panjang. Kejap. Sebelum kita borak lebih panjang, jangan lupa tekan butang like dan subscribe supaya kami boleh hasilkan lebih banyak video berkenaan pasaran untuk anda. Faktor pertama ialah sentimen global yang semakin tidak menentu. Kadar faedah di Amerika Syarikat AS yang dijangka kekal tinggi untuk tempoh lebih lama telah mendorong aliran keluar modal asing dari pasaran sedang pesat membangun, termasuklah Indonesia. Pelabur kini lebih cenderung mengalihkan dana mereka ke aset yang lebih selamat atau safe haven seperti bond dan dolar AS. Situasi ini memberi tekanan besar kepada pasaran saham Indonesia apabila aliran keluar modal asing bukan sahaja melemahkan prestasi indeks utama tetapi turut menekan nilai mata wang rupiah. Keadaan tersebut meningkatkan kos pembiayaan dan menambah kebimbangan terhadap kestabilan pasaran kewangan, sekaligus mendorong pelabur mengambil pendekatan lebih berwaspada dalam membuat sebarang keputusan pelaburan. Kedua, kelemahan nilai mata wang rupiah turut memberi ketekanan kepada pasaran saham. Penyusutan mata wang ini bukan sahaja meningkatkan kos import, malah menekan margin keuntungan syarikat serta meningkatkan risiko inflasi. Situasi ini secara tidak langsung juga menjejaskan keyakinan pelabur terhadap daya saing pasaran Indonesia buat masa ini. Selain faktor luaran, prospek ekonomi domestik juga memainkan peranan penting. Terdapat isyarat kelembapan dalam perbelanjaan pengguna serta tekanan terhadap sektor perbankan dan komoditi. Faktor-faktor ini memberi kesan terhadap unjuran pendapatan syarikat-syarikat besar di Indonesia. Pasaran bergelora tapi gaya tetap kena steady. Khas buat peminat kami, t-shirt edisi terbaru intraday label kini telah dilancarkan. Jom dapatkan sekarang dengan tekan link pada description yang ada di bawah. Pada masa yang sama, faktor politik juga menyumbang kepada tekanan semasa. Ketidaktentuan dasar pasca pilihan raya serta spekulasi mengenai hala tuju fiskal negara telah meningkatkan lagi ketidakpastian dalam pasaran kewangan Indonesia. Secara keseluruhannya, kejatuhan saham Indonesia disebabkan oleh tekanan luaran dan dalaman. Walaupun volatility dijangka berterusan dalam tempoh jangka pendek, namun asas ekonomi Indonesia masih dianggap kukuh untuk jangka panjang, bergantung kepada kestabilan dasar kerajaan dan pemulihan sentimen global. Nak tahu lebih banyak mengenai pasaran kewangan? Jangan lupa layari intraday.my.